Satu lagi ayat yang saya nak turunkan pada tuan-tuan, yang sangat saya amalkan, yang sangat bagus. Satu makcik, ustazah, nama dia Ustazah Hendon. Dia pergi rumah anak dia. Pergi rumah anak dia di KL, naik kereta api, tinggal kereta di Ipoh. Bila sampai di rumah anak, gagau, beg tinggal. Ingatkan dia bubuh dalam beg besar. Buka beg besar, gagau tak ada. IC tak ada, kad tak ada, duit semua tak ada. Rupanya tertinggal dalam kereta. Dia suruh anak dia telefon adik-beradik apa semua tu, cari balik tu. Tuan-tuan, rupanya kereta pula tak kunci, tuan-tuan. Bila buka kereta ada, dompet dia semua ada. Jadi dia mari jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya dah niat nak bagi Ustaz RM50. Saya kata, "Bagi siapa?" "Saya niat Ustaz. Ustaz ajar saya satu ayat. Jangan lupa tiap-tiap kali pergi mana-mana, tinggal rumah ke tinggal apa, Ustaz baca ayat ni, saya ikut. Saya dah sampai rumah anak baru tahu duit tinggal semua tinggal dalam kereta. Kereta pula tak kunci Ustaz. Tua-tua ni lupa. Bila adik-beradik saya pergi cari kereta saya, buka Ustaz, memang tak kunci. Semua dah tak berusik Ustaz. Tak ada siapa teringin buka kereta saya Ustaz. Jadi saya duk amal ayat yang Ustaz bagi, itulah gamaknya. Jadi inilah sedekah saya pada Ustaz. Terima kasih Ustaz." Oi. Ayat dia tuan-tuan, surah Al-Kahfi ayat 18. Balik sekali lagi tengok makna dia. "Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba." Tuan-tuan baca, bila nak tinggal rumah, bila nak tinggal kereta, nak tinggal harta, nak tinggal kebun, tak payah belah hantu raya, tuan-tuan. Nak belah rumah, belah hantu raya, tak payah. Jaga ni, insya-Allah Allah Taala pelihara sungguh. Saya cakap pada tuan-tuan ni, Allah Ta'ala pelihara ni sampai tahap mana, tuan-tuan? Saya start kereta dua, Wira Iswara. Wira isteri saya punya, Iswara saya punya. Pi ceramah, dua-dua start. Pagi panas enjin. Pi ceramah Ipoh Batu Kurau. Sampai Taiping, isteri telefon, "Abang, kunci Wira mana?" "Ada atas meja." "Tak ada pun?" "Ada, cari tengok." "Tak ada." Kan abang start tadi, baru saya teringat. Saya lepas saya tutup enjin tu, saya letak kunci di atas bumbung kereta saya. Saya suruh, "Berhenti Ustaz." Ada binatang tu, tuan-tuan, atas bumbung kereta. Tuan-tuan boleh fikir tak logik daripada Ipoh sampai ke Taiping, kunci kereta duduk di atas. Saya kata, "Mama, ada ke ayah minta maaf. Balik kau ayah bagilah." Allah jaga. Jadi tuan-tuan amalkan benda ni.